Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, jadi hari ni saya nak tunjuk dekat korang apa barang-barang yang saya beli untuk bawa pergi college nanti, sebab lagi 3 hari ataupun 4 hari saya akan kembali ke college, okay, untuk jalani semester terakhir saya. Okay, Alhamdulillah dah semester terakhir dah. Okay, jadi korang kalau yang mana yang masih lagi tak ada mood nak beli barang ke, okay, macam tak tahu lagi apa barang yang perlu ke, korang bolehlah tengok video saya ni, okay. Jadi without further ado, let's get started. Okay, jadi yang pertama, okay, kita mulakan dengan barang online dulu. Okay, sebab apa? Sebab yang ni mak saya yang belikan. Okay, mak saya belikan ni sebab sekejap lagi saya cerita sebab dia. Okay, jadi barang yang pertama ialah ni jom kita buka. Okay, ni mak saya belikan termos. Okay, mak saya belikan termos. Sebab apa? Sebab dia cakap saya punya botol air tu dah teruk sangat. Jadi dia belikan saya termos warna putih. Okay, lepas tu cantik. Dia from this brand. Okay, dia from this brand. Nanti apa-apa link gelap. Nanti apa-apa link saya akan letak dekat description tau. Okay, jadi botol ni best lah. Dia ada dia ada straw, and dia boleh juga minum daripada sini. Nampak tak? Okay, jadi best lah. Itu barang yang pertama yang mak saya belikan secara online. Okay, and then dia ada warranty tau. Okay, jadi best lah botol ni. Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita mulakan dengan barang-barang Watson dulu. Sebab apa? Sebab kat Watson ni dia macam semuanya benda penting-penting. Sekejap, berat. Okay, terpaksa beli bag Watson lagi sekali sebab saya memang pemalas nak bawa bag. Okay, jadi first saya beli ni, bukan satu tapi saya beli dua. Okay, saya beli dua. Sebab apa? Sebab time tu ada 80% off on second item kot. Lepas tu dapatlah dua ni RM23, satu RM19, dua RM23. Jimat ke tak jimat? Jimat kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya beli ni. Okay, saya beli ni Bath Garden. Okay, coconut hibiscus. Sebab saya tengok ramai orang pakai, dia cakap wangi. Okay, and then bila saya bawa pun memang wangi. This is my first time beli. Okay, sebab ada kawan saya pakai juga, jadi dia cakap wangi. So saya cubalah kan beli. Lepas tu saya beli ni setting spray. Okay, setting spray sebab dah habis, I just top up it again. Lepas tu saya beli ni sebab ni pun ada promo juga. Ni ada promo daripada RM14 tinggal RM11.90 kalau tak silap saya. Nanti kalau saya rajin saya letak harga kat sini ke kat tepi ni ke. Tengoklah kan. Okay, lepas tu saya cuba bau baru. Lepas tu saya sebenarnya cari refill je, tapi refill tak dijual kat mana-mana. Jadi kita terpaksalah beli baru kan. Itu adalah barang-barang yang saya beli dekat Watson. Tak banyak pun. Lepas tu saya ada beli juga ni Breeze. Okay, saya suka pakai yang fragrance of comfort ni. Okay, dia 2 in 1. Dia sabun dan juga pewangi. Jadi jimat sikit lah. Okay, saya beli yang refill je sebab botol dia ada lagi. Lepas tu saya ada beli Guardian sebab saya nak beli ni. Sebab dekat Watson harga dia mahal. Harga dia macam 29. Dekat Guardian baru 23. Jadi saya belilah dekat Guardian. Lepas tu saya tak dapat pun free ni. So sad. Okay, ini memang saya guna lah, dah lama dah. Okay, itu barang-barang daripada bag yang pertama. Lepas tu bag yang kedua, okay, ni special. Saya beli daripada Original Classic. Okay, Original Classic ni saya beli kasut sukan. Kalau korang boleh tengok video saya sebelum ni, okay, video apa video saya hiking. Saya punya kasut kan tercabut. Okay, lepas tu saya belilah kasut baru. Bukan saya lah, mak saya belikan. Okay, ni mak saya belanja. Jadi jom kita tengok kasut dia. Ni lah kasut dia. Okay, and then dia tengah ada promo time tu. Sekejap lagi saya letak harga kat sini. Okay, dia tengah ada promo 80% kalau tak salah saya. Okay, saya beli basic Adidas je, tapi ni untuk running. Okay, walaupun saya tak running, tapi bolehlah ni buat ada-ada kan. Okay, itu yang kedua yang saya beli dekat yang kedua. Tu bag yang kedua. Lepas tu kita pergi bag yang terakhir, iaitu daripada Eco Shop. Okay, daripada Eco Shop tu saya rasa saya beli banyak barang, tapi bila hasil dia, bila saya keluar, bila saya bayar,
Saya pelik. Kenapa total dia RM34 je? I'm so wondering why dia punya harga hanya RM34. Saya rasa saya dah beli banyak barang. Okay, jom kita tengok untuk EcoShop punya barang. Okay, jadi ini adalah daripada EcoShop. Okay, dan lagi sekali saya terpaksa beli bag sebab saya malas nak bawa bag. Okay, jadi sabar sekejap bagi saya susun barang-barang atas meja ni. Serabut Okay, first saya beli, tada! Saya beli pembalut wrapping paper sebab saya nak balut hadiah mak saya tadi. Nak balutnya satu, belinya sampai 5. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi tak apa, yang lebih tu kita boleh buat benda lain. Okay, ini saya nak balut hadiah mak saya. Tu yang pertama. Yang kedua, saya beli ni shower bath puff. Okay, sebab dapat 3 RM2.60, sangat-sangat berbaloi, good deals. Okay, lepas tu saya beli hanger. Saya beli hanger sebab baju saya makin hari makin bertambah. Jadi ini adalah hanger yang memang saya guna untuk susun baju-baju dekat dalam loker. Untuk sidai baju, hanger dia macam hanger biasa je. Tapi untuk gantung dalam loker memang saya guna hanger yang ni daripada Eco. Okay, saya rasa saya dah beli 5 ke 6 set dah. Okay, lepas tu saya beli tisu sebab perlu. Okay, tisu. Lepas tu saya beli penyangkut. Penyangkut ni dia boleh gantung sampai 5 kg tau. Okay, sampai 5 kg. Jadi saya harap dia betul-betul function lah kan. Okay, dan dia nampak estetik. Okay, lepas tu saya beli ni. Ni saya rasa setiap kali orang masuk Eco, dia mesti akan beli benda ni. Rasik sampah. Kenapa saya rasa yang ni besar? 25 liter besar ke tak besar? Kecil. Okay, saya beli 2 ni sebab dia selalu sangat habis. Jadi saya beli je 2 terus. And then satu strawberry, satu lemon. Okay, 2 sen yang berbeza. Lepas tu saya beli ni. Apa nama dia? Tweezer Tweezer, betul ke Tweezer? Betul. Okay, saya beli Tweezer ni sebab apa? Sebab kawan saya, dia ada bagi satu game yang lekat-lekat tu tau, yang main susu-susu perabot tu, yang stiker susu-susu perabot tu. Lepas tu kalau nak main benda tu kena ada benda ni. Jadi saya belilah sebab baru saya boleh main. Lepas tu saya dah boleh main. Okay, lepas tu saya beli ni air cushion puff. Jom kita buka. Macam menarik je. Saya nak buka. Saya beli air cushion puff sebab cushion saya yang untuk cushion foundation tu dah teruk. Jadi saya belilah yang baru. Dia ada macam-macam bentuk. Nampak tak? Lembut. Suka. Lepas tu dia macam warna. Lembut. Okay, cool. Okay, tak berbaloi. Ada 1, 2, ada 5. Okay, ada 5 untuk RM2.60 berbaloi. Lepas tu kita beli getah rambut. Getah rambut ni sebab sentiasa hilang. Lepas tu saya beli hanger lagi. Tapi hanger ni dia dah attach sekali dengan sepit tau. Okay, itu sebab kenapa saya beli. Dia dah attach sekali dengan sepit. So sepit ni dia takkan hilang. Okay, sebab saya selalu sidai macam stokin ke kan. Stokin saya selalu tercabut daripada sepit. Sepit ni tercabut. Menyebabkan stokin saya hilang. Lepas tu saya beli wipe, multi-purpose cleaning wipe. Sebab nanti kan naik college, kita nak pergi bersihkan loker, nak bersihkan katil punya frame tu, nak bersihkan atas meja, semuanya memerlukan ni. Jadi sangat-sangat function kalau korang nak naik college. Okay, wajib beli ni. Lepas tu yang terakhir sekali, ni saya cuba-cuba je lah. Okay, saya beli slim eyebrow pencil. Korang nampak ke? Slim eyebrow. Aku ni tak pandai. Slim eyebrow pencil. Sebab apa yang saya beli? Saja.
Lagi apa lagi yang saya beli? Itu je lah. Mana ada apa-apa lagi dah. Dah habis dah. Habis dah saya punya Eco punya bag. Okay, jom. Saya nak tunjuk apa saya beli hari tu kat Econ Save. Yang ni tak ada hari tu. Macam 3 hari ataupun 4 hari lepas. Okay, jadi first saya beli ni. Apa nama dia? Tisu muka. Nak remove makeup kan? Guna ni. 2-in-1 value pack. Okay, selalunya saya beli yang dekat Watson yang terus ada dalam kotak tu. Tapi masa tu saya tak pasti sama ada saya akan pergi Watson ke tak. Jadi saya beli je lah ni dekat Aircon. Tapi tak apa, kita boleh je masukkan ni dekat dalam kotak tu nanti. Okay, jangan risau, tak ada masalah. Dan dia punya quality pun actually sama je macam Watson ko. I hope so. Sebab saya suka sangat yang Watson punya tu. Okay, harap-harap sama lah kan quality dia. Sebenarnya dah tak ada tempat nak letak kat sini. Tapi sabar jap. Okay, lepas tu saya beli ni. Saya beli conditioner from Good Witch Serum. Macam tu lah kan? Gelap. Okay, saya beli ni sebab best. And dia wangi doa. And then saya rasa saya teracun from my friends juga. Okay, lepas tu saya beli ni Sunsilk for hijab. Ini shampoo sebab saya memang pakai ni dah lama. Okay, lepas tu this is new. Saya beli ni. Okay, saya beli Nivea cream. Tak buka lagi. Saya nampak orang cakap bagus. Okay, for moisturize. Sebab dia akan hydratekan kita punya skin. Macam dekat siku ke kan, yang mana-mana kering tu, even nak pakai kat muka pun boleh juga. Okay, jadi saya cuba je lah. Dia sebenarnya ada yang tube besar, tapi saya cuba yang kecil dulu. Sebab kalau tak okay, tak adalah membazir kan. Okay, Nivea cream. Lepas tu last sekali, sebenarnya banyak lagi, tapi saya tak larat nak angkat semua dekat luar tu. Jadi kita angkat mana yang larat je. Lepas tu last sekali saya beli, tada, Oral-B punya brush gigi. Okay, brush gigi. Harap-harap saya tak terbuang. Korang nak tahu tak hari tu, masa saya lepas kot, saya beli brush gigi juga. Tapi saya beli brush gigi yang saya rasa 3 juga kot, jenis 3. Lepas tu saya sedang kalau tak silap saya. Lepas tu masa saya kemas-kemas Sam lepas, saya terbuang brush gigi tu. Dalam saya tak dapat pakai. Harap-harap tahun ni ataupun Sam ni tak terbuang lah kan. Saya rasa tu je saya punya video untuk kali ni. Saya rasa pendek je video kali ni, tapi I'm happy to make video again sebab dah lama tak buat video. Okay, sebelum saya end video ni, sekejap, saya nak tunjuk kat korang something. Saya nak tunjuk kat korang ni. Ini saya punya kipas Armgrass. Okay, kenapa saya tiba-tiba nak tunjuk benda ni? Sebab benda ni function gila. Okay, benda ni function gila sebab kalau korang tanya kawan-kawan saya, sumpah dah banyak kali gila benda ni jatuh. Okay, sangat-sangat banyak kali benda ni jatuh, but it still works well. Okay, and then kipas dia laju. Okay, sangat-sangat laju. Okay, dan charging dia cepat. Dan kalau korang boleh tengok, saya punya kipas ni, nampak tak tulisan dia macam dah kabur kan? Sebab saya memang guna. Okay, saya memang guna. Dan tengah-tengah ni dia sebenarnya ada aircon tau. Kalau korang klik lama-lama nanti dia sejuk kat sini. Jadi angin yang keluar tu sejuk. Jadi korang yang student tu, kalau korang nak beli kipas ni, okay, korang boleh check it out. Link yang ada dekat bio. Serious function teruk. Tapi I don't think dia dah dikeluarkan lagi jenis yang macam ni. Sekarang dia ada jenis yang baru yang dapat free earbud tu. Masa saya beli tak ada dapat free earbud tau. Okay, and then dia charging pun guna type C. Okay, jadi baguslah. Banyak kan barang-barang sekarang guna type C. Jadi sangat-sangat bagus. Jap, sabar, saya tak habis racun lagi. Sabar. Okay, next item saya nak racun ialah, tada, Arzopa punya screen ni. Apa nama dia? Portable monitor. Okay, kalau korang yang jenis macam suka macam mana, korang tak suka nak angkat-angkat skrin korang pergi mana-mana. Okay, korang tak nak berat-berat angkat skrin. Korang bayangkan benda ni sangat-sangat ringan. Yang saya beli ni 14.1 kot. Betul ke? Kalau tak silap saya lah 14 inci ataupun 14.1 inci. Yang ni yang kecil. Okay, from Arzopa. Serious function teruk. Dia sangat-sangat ringan.
lagi ringan daripada buku. Okay, jadi kalau korang nak bawa pergi library, nak duduk dekat library tapi korang nak guna portable monitor, korang pergi ambil ni, pergi purchase ni from Arzopa. Okay, saya dapat murah gila time tu. Jadi nanti semua link saya akan letak kat bio. Okay, semua link yang berkaitan ni kalau korang nak, saya akan letak dekat bio. Okay, jadi saya rasa itu saja saya punya haul untuk hari ni. Saya harap korang teracun dengan barang-barang saya ni. Okay, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum.